Payah macam pancit, geng. Tahu lah pancit. Oh, lupa tu. Dah start lah. Lupa boleh bercakap. Tapi aku kan nak buat macam pure sound tau. Ni kita tengah test mic mini yang baru semalam sampai. Kita kasih test satu sekali, audio dia okey ke tak, dia punya sound dia clear ke tak. Biasalah jalan KL main jam sikit, geng. Kalau motor naked dah, kita dah apa nama, celok-celok lah. Sebab kan motor fairing kan, so nak celok-celok tu payah sikit lah. Lupa pula mic tengah on nak bercakap. Ni jalan kita selalu balik pada kerja, memang ikut highway. Ni orang panggil highway Duke. Highway Duke ni nak sana. Okay, rumah dekat Star Park kan, so kita pergi Star Park lah lagi kan. Tapi tu lah, rasa nak pump tayar sebab tayar macam lembek, tak bawa macam rasa berat lah. Tapi rasanya tak dibagi check tayar keras je. Tapi kita pergi check tayar lah, tengok macam mana tayar ada angin ke tak. Kita rasa ada angin je. 15. Nak laju-laju tu tak ada lah berani sangat. Tapi boleh lah, santai-santai. Dia lagi syok santai-santai, geng. Pada laju-laju ni. Oopsie. Kelas. Saya nampak side mirror tu asyik longgar. Laju abang tu main corner. Wah, side mirror ni asyik longgar. Nak kena ketatkan selalu. Try corner sikit. Masuk lain pula. Dia dekat jalan raya, jangan corner betul-betul. Kita corner main-main je. Kalau nak betul-betul fully all out corner, main dekat track. Macam 28 hari bulan nanti ada kita orang punya group GBB
dengan sekali SBK Manjung akan ada lah bulan 12 ni, 8 bulan 12 dekat Lita Datuk Sagu. Lita Datuk Sagu situ best lah untuk CC 150cc ke 250cc tu paling sedap lah, sebab dia punya banyak corner S. Lepas tu pendek-pendek pula corner dia tak panjang lah. So nak, tapi sedap lah, yang tu sedap. Main corner dekat Lita Datuk Sagu. Tapi itulah, dah bersedia ke nak main Lita, geng? Glove kena pakai yang full punya, tak boleh pakai half ni macam ni lah, sebab bahaya kalau half nak pakai daily pun boleh lah, tapi tak digalakkan lah half. Nak elok-eloknya pakai fully terus, lagi better. So macam mana? Nak pergi check tayar ke ataupun balik terus rumah? Tu lah. Kalau pergi check tayar dia jauh sikit lah, dia belah sana, sebab Petronas belah sana jauh sikit. Lepas tu nak vlog ni orang tak nampak kita, so berani lah sikit kan. So kita bantai santai je, geng. Yang ni elokkan. Wih, dah hijau lah. Awal hijaunya. So apa kata, cek tayar tak? Cek lah kot. So tak ada masalah. Kita pergi Petronas. Biasalah jam KL jam. Lepas tu yang lawannya nampak balancer hilang. Balancer hilang sebelah ada je, lagi hilang. Tak tahu hilang ke mana, tapi yang penting je kat jalan raya lah hilang kan. Dia rasa kekok sikit lah sebab balancer sebelah tak ada. Balancer penting untuk kurangkan vibration kita punya handle ni. Kalau sebelah je dia tak balance lah. So nak kena beli baru lah, tapi nak beli yang ada, apa orang kata tu, yang panjang tu, lupa lah nama dia, guide punya. Apa nama? Lupa. Guide apa tau? Level guide. Level guide. Betul biasa KL kalau nak bawa laju pun tak boleh pun, sebab jam. Memang banyak kereta. So nak kata bawa pun santai je lah, tak ada bawa. Kalau nak bawa laju tu tunggu kereta tak banyak lah, baru boleh bawa laju.
Banyak gila. Oh, ni apa hal? Banyak gila kereta. Ni tak pergi pas depan kita ni pas. Bagi sini lah. Alang-alang. Sebab nak ke kiri kan. So penting bagi sini supaya orang tahu yang kita nak ke kiri. Oh, ada orang guna. Oh, dia dah habis guna dah. So elok dah tadi dah end dah. Keras ke tayar? Apa rasa berat ah? Oh, ni macam keras Kita try check. Asalnya pump 240. Kita check table belakang. Tengok dah start. Apa ketat ni? Geng. Sekejap. Okay, ketat tu. Kita tengok. Ada je angin. Cukup je. Relax. Ke depan pula. Depan selalu buat 220. Boleh Mana kau? Payah betul. Aduh. Kat sini lah. Minyak oh. Nak pump tayar pun penat. Asal dia punya itu ketat dah. Kelama tak exercise. Aduh, tak tayar depan ni. Pelik lah tayar dia. Tak boleh pump pula. Apa problem tak tahu lah. Cuba kau berbincangkan. Beritahu sebab apa. Dia macam tak detect. Penat. Ayo pulang. Okay, let's go. Dia nak masuk dalam.
Tengoklah geng, baru nak pulas sikit dah ada kereta. Tak boleh nak pulas betul-betul. Alhamdulillah. Wish. Santai. Terlampau santai sangat, tak boleh juga. Tu tak lagi. Oh, hari ni kita bawa R25 V1 tahun 2018. Selalunya pergi kerja naik MT-15, tapi hari ni apa saja nak bawa R25, panaskan enjin. Wish, banyak orang. Alhamdulillah. Masuk kanan, so kita bagi sini kanan awal-awal lah, tapi tu lah biasa power jam. Nak masuk kanan ni pun payah sikit, tapi ini boleh masuk, kita masuk. Kali ni kita nak check okey tak dia punya sound audio dia, audio daripada mic mini DJI mic mini. Sekarang kita pakai Action 5. So kita kalau pakai tak pakai mic, means pakai built-in mic dia tu bunyi angin kuat. So nak try lah yang dengan mic external dia ni, bunyi angin dia kurang ke tak? Betul dengar tak bunyi exhaust? Sebab exhaust yang bunyi exhaust ni, exhaust 2 stroke, sedap. Doa geng, tahun 2026 nak beli satu 2 stroke 125 CR. Nak beli dapat mahal sangat, so kita beli 125 je lah. Tapi itu pun doakanlah geng. Wow, ada pasar malam yang ni. Ini apa? Isnin. Bukan pasar malam, pasar petang. Pasar petang.